Okey gang, sama Projek Wira geran aku hari ni. So Wira ni kan, bila buka aircon kan, semua okey je. Tapi lama-lama, ejen akan semput dan lepas tu mati gang. Aduh. Jadi member Pomet aku kata, ini masalah throttle body tak servis lagi ni. Jadi hari ni aku nak try buka throttle body ni gang. Dan servis terus. Okey, first kali, mestilah aku kena buka dulu air intake ni. Aduh, buka lagi benda lah ni. Okey, bila tengok dekat dalam ni, butterfly ni memang nampak kotor habis lah gang. Aku try flip tengok dekat dalam, hitam amat. Jadi tengah cek-cek ni kan, aku perasan ini gang, macam ada minyak hitam dekat sini yang mengalir ke bawah. Aku pelik, throttle body ada minyak ke? So aku ambil keputusan untuk buka throttle body ni kan. Aku cabutkan dulu hose pipe cooler ni. Okey, tersangkut dekat hose bawah ni, tak boleh buka. Okey, tak apa, aku buka dulu sensor dekat tepi ni gang. Okey, korang cuba tolong beritahu aku ini sensor apa gang, aku tak tahu. Lepas aku lepaskan throttle body punya kabel ni, dan lepas tu cabutkan soket kabel bawah ni gang. Alright, lepas tu barulah aku boleh buka keempat-empat bolt yang ada dekat throttle body ni gang. Mudah saja. Lepas tu tanggalkan je macam biasa gang. Mantap. So bila tengok dekat throttle body ni kan, belakang butterfly ni memang dah berkarbon habis dah, hitam betul. Hose cooler ni pun memang dah berkarat dah. Dan sensor bawah dia cair weh. Rupa-rupanya nampak macam minyak tu kan adalah plastik cover sensor bawah ni dah cair kan. Okey, aku nak try buka throttle body ni, tapi memang susah betul nak buka skru dia. Bawah ni pun sama, susah betul nak buka weh. Tapi aku dah berjaya buka cover servo throttle body ni gang. Dan dalam ni kosong weh. Apa pun tak ada. Haiya. Ada kan gerigi-gerigi gear dekat sini. Kenapa kosong Cair ataupun orang dah buang weh? Apa sebab owner lepas buang servo dalam ni? Mungkin ini punca enjin Wira ni mati bila buka aircon gang. Aku ingatkan aku boleh lah nak servis ke apa kan, nak restore balik. Tapi bila tengok keadaan dia macam ni, dengan gearnya tak ada, dengan skru ni yang tak boleh buka, ini pun cair. Alah, macam mana aku nak servis? Dah lah yang bawah ni, yang tak boleh nak tukar ni saja tau. Nak cari benda ni sahaja memang susah. Paling senang adalah kita tukar benda ni terus. Tapi kalau nak tukar benda ni terus, tak boleh nak buka skru ni. Aku tak ada buat apa dah. Lagi satu throttle body ni, kalau korang tengok kan, dia warna merah kan. Kita buat cat removal, kita nak bagi warna asal dia balik. Tapi kalau tengok keadaan yang macam ni, aku rasa beli baru je lah.